Allah garanti terima taubat awak dengan baca doa ni. Sebab apa? Sebab doa ni doa taubat yang diterima Allah dengan syarat ikhlas sungguh-sungguh, dengan syarat kita baca dalam keadaan benar-benar nak mohon keampunan kepada Allah. Doa taubat daripada Nabi Adam AS, taubat pertama dekat dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah taubat Nabi Adam yang sangat ikhlas dan jujur. Nabi Adam AS mengadu akan kesalahan dan akan kesilapannya kerana memakan buah dari pohon yang dilarang di dalam syurga. Mengadu, kalaulah Allah tak ampunkan dosa-dosa kami, nescaya kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Kami telah berlaku zalim, ya Allah. Jadi jom kita amalkan doa ni, dan kalau nak lagi tips taubat, panduan dan strategi taubat ada dalam buku saya yang terbaru ni. InsyaAllah kita akan dapat strategi taubat A sampai Z yang paling efisien, dan kita boleh belajar banyak perkara. Jomlah kita siapkan diri. Kita akan mati. Wallah, kita akan mati, kita akan jumpa Allah. Apa persediaan kita untuk gembirakan Allah? Apa persediaan kita untuk buat Allah redha? Allah redha dan gembira untuk setiap hamba-Nya yang tahu dia buat dosa, tapi dia kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan memohon ampun akan dosa-dosanya kepada Allah. Itulah orang yang Allah Ta'ala sangat cinta.